Hello, hi, welcome back to Sembang Wayang. Wow, Sembang Wayang Sembang Wayang di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Anip mana Anip? Anip dia gone. Last aku WhatsApp dia tanya dia bila free, lepas tu dia diam. Anip busy. Dia baru balik daripada Indonesia, Jakarta. Dia pergi R&D Itulah. Matcha di Jakarta. Tapi dia puasa. Aku nampak juga dia post dekat apa ni, kafe pagi-pagi. Oh, okey, tak apa, Anip puasa. Anip puasa. Sesungguhnya Anip berpuasa. Okay, By the way, sebelum tu, tanya Adib. Okay, Papa Adib. Terima kasih 1 bulan lebih 6 minggu yang saya rasa saya tidur 2-3 jam jadi waktu malam. Sekarang ni okey lah? Tak, masih lagi. Tak apalah. Sikit sebanyak itu perkongsian saya. Okay, okay, baik. Pasal Marvel hari ni kita nak update sikit lah pasal MCU. Masih kita menunggu trailer yang tak kunjung tiba, which is trailer Doomsday dan Spider-Man. Masih belum ada lagi setakat ni. Kita tunggu yang keluar hanyalah Spider-Man Noir. Ya, betul. Tapi itu pun akan keluar series di Prime nanti. Cuma ada beberapa update lah yang aku dah save tadi. Aku tengok balik kan apa yang akan keluar. Ada satu berita yang melaporkan tentang aku rasa aku tak cerita kat kita tak bincang lagi kot, sebab aku banyak bincang dengan Syazwan tentang macam mana satu teori yang mengatakan Steve Rogers akan berasal daripada, bukan berasal, Steve Rogers yang kembali kepada selepas akan memasuk kepada Universe 828, which is Universe Fantastic Four 838. Ada yang teori yang katakan tentang, aku rasa ada yang share dekat, kau ada share rasanya saya pernah, tak ada, saya share, tak pernah dekat group kan, dekat dalam group kan. Kau ada post dekat dalam group. Dan kau kata apa ni, yang dalam video tu yang menunjukkan TVA yang bawa Steve Rogers ke Universe 828 sebab dia tengok. Dan ada ni teori juga, kalau kita tengok end credit dalam Fantastic Four kan, yang last kali ada scene tengok TV kan, mak bapak dengan anak tengok TV. Ada yang teorikan itu adalah Steve Rogers. Okay, faham. So logik juga sebab colour rambut blonde kan, macam Steve Rogers kan. So mungkin boleh jadi itu adalah Steve Rogers, kita pun tak tahu. Cuma ada teori lagi yang lain yang mengatakan, kalau kita tengok balik teaser Fantastic, bukan teaser lah, story Doomsday yang ada Steve Rogers kan, dia ada pakai cincin tau. Ada satu scene yang waktu dia turun motor tu nampak cincin. Dan cincin yang sama ada pada Steve Rogers yang bagi dia punya perisai shield tu kepada Sam Wilson. So teori mengatakan itu adalah Steve Rogers yang sama. Okay, betul. Saya tambah sikit teorinya kat situ. Betul juga, kalau katakan memang betul Steve Rogers tu betul dah dekat 828. Jadi end credit scene dalam Fantastic Four yang menunjukkan Dr. Doom jumpa dengan Franklin tu, sebenarnya dia nak berbincang dengan Fantastic Four yang nak cakap sebenarnya kita kena hantar orang ni ke universe dia yang asal. Kalau tak, dia akan jadi incursion kan, sebab ada satu anomaly kat dalam universe dia lah. Biasalah bulan puasa kena tekak. Lepas tu ada teori yang mengatakan juga, bukan teori lah, kalau kita tengok daripada Thunderbolts punya end credit scene yang mana roket tu masuk ke dalam bumi lah kan, masuk ke atmosfera bumi. Dan kalau kita ingat, sebenarnya lepas je habis Endgame, ingat tak apa sebenarnya orang cakap pasal Steve Rogers? Steve Rogers kat mana? Orang cakap, Steve Rogers kat bulan. So sekarang ni, apabila kapal Fantastic Four tu masuk kan, walaupun dia mendarat dekat 616, dia akan anggap yang sebenarnya tu Steve Rogers sebab dia baru balik daripada bulan. Dan Steve Rogers bawa balik Iron Man, which is Dr. Doom dengan Fantastic Four yang lain. So orang akan percaya tu sebenarnya Steve Rogers yang sebenar. Kalau lah betul memang kat dalam kapal Fantastic Four tu memang Steve Rogers yang daripada kita punya universe, dia tercampak ke 828. Sekarang ni Dr. Doom nak hantar dia balik ke 616. So segalanya sekarang ni macam make sense lah. Tapi itu semua adalah teori. Betul, at the end itu adalah teori lah. Dan ada satu teori yang lain yang mengatakan, aku rasa ni dah banyak kali bincang lah, which is Doctor Strange dalam teori tu ataupun rumours tu mengatakan siapa ni
Dr. Doom akan ada dia akan team dengan seorang pembantu dia yang dia adalah seseorang magician ataupun dia magician lah, dan dia sorcerer, dan dia akan pakai mask yang ada mata kat atas. So kita tahulah siapa yang ada mata kat atas. Kalau kita tengok dalam apa ni, Doctor Strange, Multiverse of Madness ada mata kat atas kan. Betul. Mungkin memang teori pun mengatakan yang sama, which is Doctor Strange akan menjadi pembantu kepada Dr. Doom. Wow, itu Doomsday. Itu Doomsday. Saya pun ada baca teori juga berkenaan dengan Spider-Man. Spider-Man Brand New Day. Yang mana orang katakan Ned akan jadi villain. Betul. Dia akan jadi Hobgoblin. Sebab Hobgoblin ni memang ada kuasa magic. Oh ya, betul. Dan kalau kita tengok dalam yang ketiga pun dia mention juga yang dia punya keturunan ada magic. Ada magic. Dan memang dia dah buka pun portal untuk Spider-Man siapa nama tu? Andrew Garfield keluar kan. Jadi sebenarnya make sense kalau dia jadi villain untuk lawan Spider-Man. Sebab sekarang ni semua orang dah hilang ingatan. Betul. Tapi kan bila kau cakap pasal semua orang dah hilang ingatan, ada satu teori yang mengatakan boleh jadi MJ akan ada ingatan tentang siapa Spider-Man yang sebenar. Sebab dia kata, okay, memang Mary Jane dah lupa, semua dah lupa, tapi ada The Void. So kan The Void kena dekat area New York kan, tak salah aku. Kemudian kalau kita ingat semula, The Void ni dia akan keluarkan, kau akan masuk dalam satu dunia dia yang apa rasa bersalah kau. Diorang kata adalah teori yang mengatakan rasa bersalah MJ adalah dia tak dapat tepati janji untuk ingat semula siapa Peter Parker ataupun siapa Spider-Man. So itu adalah dia punya ruang rasa bersalah. So kalau dia masuk The Void, mungkin dia akan ingat balik siapa sebenarnya Spider-Man. Faham. Iaitu Peter Parker lah. Boyfriend dia kan. So itu antara teori lah. Tapi kita tak tahulah sama ada akan jadi ke tak. Sebab ada rumours yang mengatakan Sadie Sink kita tahu dia memang confirm yang dia akan ada dalam Brand New Day. Tapi dia masih misteri. Tak tahu watak apa. Abang rasa dia watak apa? Aku confident dia adalah Jean Grey. Sama. Saya pun setuju. Okay, antara alasan kenapa aku baca, kenapa lah aku rasa Sadie Sink adalah Jean Grey, sebab dalam komik Jean Grey ni sebaya dengan Peter Parker. Betul. Dan dia pernah satu universiti sama dengan Peter Parker, tak silap aku. So boleh jadi Sadie Sink ni memang akan jadi Jean Grey. Menarik. Beberapa teori. Apa yang menyebabkan kau rasa Sadie Sink Jean Grey? Just rasa sebab tak ada watak lain yang sesuai untuk dia jadi Spider-Woman. Takkanlah dia nak jadi Gwen Stacy. Mesti dia ada satu lagi yang katakan dia ni partner kepada Punisher. Apa dah nama dia? Lupa dia. Dia adalah Sadie Sink adalah partner kepada Punisher. Tapi saya tak rasa juga. Saya rasa bila Spider-Man ni dia nak relatekan dengan yelah multiverse, dia mestilah ada satu point yang mana dia pun akan ada dekat dengan mutant. Dan untuk mengetahui Spider-Man ni juga, dia memang ada Spider sense dia kan. Confirm dia sebenarnya tahu, tapi dia tak dapat nak confirmkan lagi. So sebenarnya hujung cerita tu nanti mungkin dia akan bagi tahu yang Sadie Sink ni sebenarnya adalah Jean Grey. Dan tak tahu, saya tak ingat, tapi Doomsday Spider-Man tak ada kan? Rumours kata tak ada, tapi tak tahu lah. Ada satu rumours yang terbaru, news yang terbaru yang mengatakan kan akan ada reshoot Doomsday. Kan kita tahu juga siapa Tom Holland injured waktu Brand New Day. Dia kata dalam news yang terbaru ni Tom Holland akan terlibat sama dengan reshoot ni. Faham. So tak tahulah macam mana kebenaran dia. Adakah Tom Holland ataupun Spider-Man akan muncul dalam Doomsday. Yang hampir confirm aku rasa adalah Tobey Maguire punya Spider-Man yang akan munculkan diri dalam Doomsday nanti. Tapi bila kita cerita tentang tadi kita cerita tentang Jean Grey kan. Kalau kau perasan kan, istilah mutant ni hanya muncul selepas Miss Marvel. Betul. Kan lepas tu dah start macam banyak dah pula mutant punya discussion ni. Ada yang teorikan disebabkan Doctor Strange pilih satu
dipilih satu option yang last yang dia kata itu adalah pilihan yang patut dibuat untuk hapuskan Thanos dengan caranya adalah Tony kena sacrifice diri dia. Ada yang mengatakan disebabkan Doctor Strange buat benda tu yang menyebabkan sebenarnya mutant akan muncul semula. Sebab dia kata dekat 616 sebenarnya dah ada mutant. Tapi boleh jadi Professor X yang menyebabkan dia pakai cerebral tu yang menyebabkan semua orang ingat mutant tak pernah wujud ataupun tak pernah tahu tentang X-Men. Faham? So itu antara teori lah yang mengatakan sebenarnya X-Men dah ada dalam universe 616. Okay, saya nak masuk sikit. Mungkin Ahmad dah kupas dengan Syazwan. Saya pun terlepas banyak benda dah. Wonder Man. Oh, Wonder Man. Dah tengok ah? Dah. Habis tengok sambil jaga anak. Bila jaga anak, kita tengok dia tidur, kita tahu yang macam dia akan bangun lagi 2-3 jam. So sambil tu kan, saya binge watch dalam 1 malam je. Habis 8 episod kan. 1 malam. Puas hati. Suka. Dia sangat different vibes, a very good storyline. Tak tahu kenapa, mungkin sebab yang buat this series adalah orang yang sama yang buat Black Panther. Oh, okay. Dan juga Ironheart, Daniel Cretton kalau saya tak silap. So of course lah, dia ada that kinds of vibes yang tak ada dekat movie lain. Tapi cara dia bawa movie series ni, in which dia cakap yang nak cari pelakon, tapi sebenarnya pelakon tu adalah memang hero yang sebenar. Betul. Dan dia plotkan macam nak jumpa dengan director nak ni apa semua. Plot twist dia sebenarnya si Trevor ni pun berpakat dengan The Odyssey. Betul. Lepas tu The Odyssey, satu teori lagi orang cakap The Odyssey ni dia bertukar dia punya penjara, prison tu lain-lain tempat ke setiap masa kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok Wonder Man ni, dia patut dia release lagi awal. Kalau saya tak silap, trailer dia keluar daripada 2024 lagi. Betul. Dia punya shoot pun dah lama lah. Kan. So macam mana dia nak connect pun saya tak pasti. Cuma saya masih tertanya-tanya sebab dia tak menjawab dekat dalam movie macam mana Wonder Man ni dapat kuasa dia. Itu menjadi persoalan. Sebab dalam komik Baron Zemo yang bagi kuasa melalui eksperimen. Tapi dalam ni kita tak tahu. Tak ada. Dia tak bagi tahu. Dan saya ada teori yang bahawasanya dia nak kedepankan yang Baron Zemo juga yang membawa satu permulaan untuk mutation. Tapi Baron Zemo tak muncul lagi apa semua. Baron Zemo sekarang di penjara kan. Tak silap saya dekat Wakanda kot sekarang. Wakanda ambil dia kan. So, dalam last dia tak silap aku dia muncul dalam Falcon kan. Winter Soldier, betul. Falcon and Winter. Diorang ambil lagi bawa dia balik ke Wakanda sebab atas yelah dia bunuh King masa tu. Betul. So itulah, saya rasa sebenarnya dia dah start slowly ke arah nak tunjuk mutant apa semua kan. Aku rasa satu lagi dia nampak North Avengers kan. Aku lupa. Aku pernah mention sebelum ni dengan Syazwan, salah satu ni North Coast Avengers. So salah satu kita tahulah antara ahli dia adalah Miss Marvel tak silap aku, dan ada Wonder Man. So mungkin dia akan set up ke situ juga untuk next Avengers. Sebab kita tahu ada dua team Avengers lah lepas ni. Betul. Ada satu Avengers, New Avengers dengan Avengers yang Sam Wilson. So kita tak tahu siapa Wonder Man yang akan ke mana dan akan muncul ke tak dalam Doomsday nanti. Kau rasa dia akan muncul dalam Doomsday tak? Rasanya tak. Dalam Secret Wars lah. Secret Wars mungkin dia akan muncul. Cuma saya nak puji lagi lah Wonder Man ni. Saya suka sangat dia punya cinematography, color coordination dia. Dia jadi macam cerita ni lama, cerita ni tak pernah kita dapat tengok. Dia betul menghayati. Cuma orang persoalkan kenapa dia keluarkan serentak 8 episod. Adakah dia nak cakap yang sebenarnya Disney Plus tak letak trust pun dekat Wonder Man ni untuk boleh dijual. Tapi sekarang ni rasanya Disney Plus dah tak tengok series ni sebagai benda yang dia boleh jual. And dia more kepada nak tengok kepada kepuashatian. Betul. Fan servicing itu je kot. Kalau aku dah mention benda ni kat Syazwan, sebenarnya aku sebagai peminat macam apa ni pop culture punya dunia, kalau sebagai series biasa aku akan happy. Tapi sebagai MCU punya series aku akan kurang sikit.
Sebab aku rasa dia macam dia tak ada continuity sangat daripada MCU punya universe tu lah. So aku rasa itu antara lacking part yang lacking dalam Wonder Man ni. Banyak jugalah, contohnya macam action sequence dia satu part je, tak ada banyak sangat, dan kita nampak pun towards the end kan. Tapi overall story dia best, story dia menarik. Cuma kalau kita nak kaitkan di dalam universe MCU mungkin dia kurang. Betul. Aku rasa mungkin lah sebab tu sekarang ni MCU dah decide untuk tak nak ada kaitan kan. Series dengan movie macam berpisah sikit. Mungkin kalau lah ada keluar pun dia keluar gitu je lah. Dia tak ada origin story ke apa. So mungkin lah itu antara reason dia jadi macam, kita sebagai peminat MCU at least kita nak tengok continuity, tapi dia jadi macam masih origin story. So tapi still okay lah pada aku. Sebab kalau nak cerita pasal original story ataupun special presentation kan, Werewolf by the Night tu best tau. Yang short movie tu kan, presentation kan. Tapi dia tak ada continuation lah. Mana lepas tu orang hanya boleh buat teori yang macam ini Midnight Suns. Ini akan keluar dengan Doctor Strange kan. Tapi itulah. Dia at the end dia macam tu je. Dia tak ada berpanjangan sampai apa akan jadi selanjutnya. Cuma kita tahu juga dalam masa yang sama Mephisto dah ada. Memang set up ke sana tu dah macam nak ke arah situ. Cuma yelah, Blade pun asyik tunda. Tak ada dengan sini, tak ada dah ni. Tak ada dah. Tak ada lah. Tapi kesian lah Masyarakat Ali. Sebab suara watak muka dia memang dipakai dalam What If. Betul. Tapi tak silap aku tak tahu, tak sure itu suara dia ke tak. Tak tahu. Aku rasa macam bukan suara dia dalam What If. So tak tahulah. Kesian juga sebab dia macam dah nak sangat projek ni. Betul. Tapi tak menjadi kan. Dan dengar cerita Avengers Doomsday ni plot story dia describe sebagai amazing lah. Ramai macam puji Avengers Doomsday punya story ni nanti, plot story dia nanti. Ramai yang cakap dia memang gempak gila, antara Avengers yang terbaik, dan ada yang katakan ini mungkin dia boleh dapat kutipan terbanyak, lagi tinggi daripada semua. Faham? Tapi kita tak tahulah sebab based on apa yang dikatakan dekat aku baca dekat Marvel Updates ni, dia kata movie ni akan adapt Jonathan Hickman punya New Avengers and Secret Wars punya comic storyline. Dia akan merge untuk jadikan MCU punya mainline story. So adalah beberapa update yang lain, antaranya ni aku update sikit lah tentang Spider-Man Beyond the Spider-Verse akan keluar secara official di teater ataupun di sinema bermula Jun 18, 2027. 2027 tahun depan. Next year. Lepas tu ada satu lagi yang menarik tentang, aku rasa ni kita boleh sembang lama sikit sebab apa tu? Tahu kan Sony nak reboot balik universe dia. Tak tahu. Sony nak reboot universe. So kita tahu last Craven the Hunter ni flop kan. Kita tahu flop. Madam Web lagi flop. Lagi flop semua tu. Venom disebabkan projek diorang flop, so diorang nak reboot semula balik universe diorang. Benda tu. Aku tak tahulah dia macam Sony sebab dia start dengan Spider-Noir ni ke? Tak tahu yang tu. Sebab Syazwan mention dekat aku Sony kena come out dengan movie setiap tahun ke 2 tahun sekali, sebab kalau tak IP tu dia kena serahkan kepada Marvel balik. So dia terpaksa buat lah. Tapi yalah, at least hasilkanlah. Ya, yang kualiti lah. Sebab memang tak kualiti pun, tak ada yang berkualiti. Barai sangat, teruk sangat. Aku macam tak boleh terima. Venom okey lah, tapi Venom ni dia tak berkait dengan apa yang berlaku dekat dalam MCU. Betul. Tapi kita nampak lah Null dalam tu. Null tu memang kita nampak macam best power lah. Nampak scary. Tapi bayangkan kalau next phase untuk MCU adalah musuh dia adalah Null. Aku rasa dia akan jadi threat yang agak besar juga, terutamanya untuk Spider-Man. So yelah, sebab necromancy yang sword tu dah ada dah dalam MCU. Betul. Cuma Null masih belum ada. Kalau kita tolak tepi yang dia Sony Universe ni dalam MCU, Null belum ada lah. Tapi tak tahu lah, sebab kita pun tak tahu hala tuju MCU dengan Sony ni macam mana. Sebab sebelum ni macam
bersama. Tapi tiba-tiba nampak bersama. Nampak tapi tak pun. Sebab Venom pun pernah munculkan diri dalam No Way Home. Betul. Tapi sekarang ni tak tahulah apa cerita dia. Sebab macam dah tak ada apa-apa sambungan continuation daripada bukan Craven, siapa yang watak yang vampire tu, yang lupalah. Vulture dalam tu, aku lupa Allah. tak apalah. Yang cerita dia tak best tu, memang tak best langsung. Mobius betul. Nampak sampai dia tak punya dia punya tak best sampai terlupa. Tak ingat langsung karakter tu. Tak signifikan pun dekat dalam kita punya ni pembicaraan. Aduh. Ya, itu antara update yang terkini. Tak banyak sangat maklumat yang kita dapat pun. Tapi korang kalau nak up to date, korang boleh layan dan join kita punya group Telegram. Setiap hari aku tengok ada je update-update yang terkini. Dan ramai yang macam kongsikan banyak sangat berita lah. Betul, yang ada dekat situ. Betul. Kalau kita tengok juga bang, kita pun dah tak ada apa lagi seterusnya terhadap Doomsday ni. Dia dah stop. Betul. Macam trailer pun tak ada. Itu ada nampak sikit kan, dia punya sneak peek apa semua. Sekarang dah tak ada lah. Itulah aku takut diorang dah lambat sangat, nanti hype tu dah berkurangan. Tapi dengar ceritanya Sony ataupun dan MCU akan keluarkan trailer untuk Brand New Day by this month, which is March lah. Tak nak dia kena release. Dia nak keluar Julai. Nak keluar Julai, tak lama dah ni. So dia kena bina momentum supaya orang rasa nak tengok. Kalau ujung tahun Doomsday kan? Doomsday tu yang antara kita nanti-nantikan lah. Tapi tak tahulah, dia macam tak ada banyak sangat update sangat. Cuma ramai berteori lagi, masih berteori. Mungkin dia sengaja kot bang. Dia sengaja nak bagi kita banyak berbual pasal tu benda tu kan, berteori. Hype dia tu sebenarnya konsisten je. Betul. Dalam masa yang sama Deep, sebenarnya Astro Cinematic Universe, Astro Show pun dah start set up untuk Astro Show Cinematic Universe ni, macam makin power lah. Betul. Aku rasa mungkin nanti akan ada satu episod kita bincang pasal benda tu. Sebab dia dah build up untuk next movie ni dengan kita tengok trailer yang terbaru, bukan terbaru lah, beberapa minggu lepas. Yang Sofia yang buat tu memang power gila aku rasa. Dia dah jadi macam inilah sebenarnya universe yang kita nak. Inilah dia. Betul. Finally. Dan aku rasa ramai juga aku tengok dekat Indonesia pun buat reaction dan puji terhadap trailer tersebut. Sebab kita kena faham yang sekarang ni hebatnya, dulu kalau kita nampak apa yang terhasil di Indonesia, filem ke apa, kita yang hype. Sekarang ni kita kat Malaysia, Indonesia pun dah start hype. Betul. Papa Zola. Ya, betul. Dulu tak hype tau kita punya movie di Indonesia ni, ataupun kita punya produk Malaysia dibawa ke Indonesia, kadang-kadang tak hype. Tapi sekarang ni kalau dah ada market ataupun memang dah ada peminat, then I think do the best je lah. Itu je lah. Sebab tengok pada trailer tu pun, walaupun dia tak tunjuk Keluang Man, tapi kita tahu tu ada Keluang Man. Betul. Itulah sebenarnya Easter egg yang kita nak. Yes, betul. Kita pun harap makin seronok benda tu, kita makin boleh berteori dan makin rancak lah kita boleh bercerita tentang dunia universe tu, cinematic Astro Show Cinematic Universe. Betul. So aku rasa boleh kita stop kat situ. Selamat berpuasa. Harapnya next episode Anik ada, InsyaAllah. Aku rasa lepas raya kita set up. Tapi dalam in the meantime aku rasa aku akan, tapi saya bagi cadangan je lah. Cadangan je lah kan. Kalau macam yelah, sebab kita masih puasa, mungkin ada lagi 20 hari. Why not macam kalau kita boleh moreh dekat kura-kura sambil berpodcast pun, why not? Boleh. Kalau weekend aku okay. Okay je kan. Cyber boleh. Boleh. Kita set up nanti. Kita tanya Nik dulu. Alright, until next time. Bye bye. Assalamualaikum semua. Thank you guys. Bye.